Assalamualaikum dan salam sejahtera serucapkan kepada Dr. Nik Muhammad Hanis bin Nek Rakami selaku pensyarah kursus KPS 3023 Sosiologi Pendidikan. Saya, Wan Muhammad Syamil bin Muhammad Syafi, pemegang nombor matriks D2024113400 selaku wakil kumpulan 1, akan membentangkan hasil kerja lapangan kami yang bertajuk Pengurusan Organisasi, Asas Pengurusan Organisasi Sekolah. Baiklah, untuk pengenalan, sosiologi bermaksud kajian sistematik tentang masyarakat, pola interaksi sosial, struktur sosial dan institusi sosial. Pendidikan pula membawa maksud proses menyeluruh yang membentuk potensi individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek secara seimbang dan bersepadu. Pengurusan organisasi sekolah merujuk kepada proses merancang, mengatur, memimpin dan mengawal sumber daya di sekolah untuk mencapai matlamat pendidikan secara berkesan dan efisien. Bagi pemilihan topik, kajian yang kami jalankan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sesebuah organisasi di sesebuah sekolah itu berfungsi. Kajian ini juga dapat membantu kami untuk mengenal pasti akan peranan dan tanggungjawab setiap pentadbir sekolah dan kaki tangan di sekolah. Kajian ini juga dapat membantu kami untuk menilai keberkesanan setiap pengurusan organisasi sekolah dalam mencapai matlamat pendidikan dan pembangunan pelajar. Metodologi kajian. Kajian yang digunakan, pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, yakni menerusi kaedah temu bual informal. Kaedah ini telah dilaksanakan terhadap seorang guru yang mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Ceram Luku Kelantan, iaitu Cikgu Nik Rahimi bin Nik Wan. Temu bual dijalankan secara atas talian menerusi aplikasi Google Meet. Temu bual ini berlangsung selama 1 jam dan soalan-soalan berkaitan diajukan kepada informa. Baiklah, untuk dapatan kajian, berikut merupakan soalan-soalan yang telah dikemukakan kepada informa dalam sesi temu bual. Saya meneruskan pembentangan dengan jawapan bagi soalan yang dikemukakan. Bagi jawapan untuk soalan 1, pengetua merupakan jawatan tertinggi di peringkat sekolah. Pelbagai tugas serta tanggungjawab seorang pengetua termasuklah bertanggungjawab secara langsung dalam urusan pentadbiran, pengurusan, hal ehwal keseluruhan sekolah dan sebagainya bagi mencapai visi dan misi yang dituju. Penjawatnya perlulah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam, pengalaman mengajar yang luas dan seorang yang berfikiran terbuka. Seorang pengetua juga berperanan menyelia pengurusan kurikulum di sekolah. Dan seorang pengetua juga berperanan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat yang diadakan di sekolah dan perlu mengagih tugas kepada warga-warga di sekolah. Seterusnya, guru penolong kanan pentadbiran ataupun dikenali sebagai GPK1 berperanan dalam melaksanakan segala tugas seorang pengetua semasa ketiadaannya di sekolah. Segala arahan akan dilaksanakan oleh GPK1 termasuklah dari segi pentadbiran, kewangan dan fizikal sekolah bagi menggantikan tempat pengetua secara sementara. GPK1 juga berperanan membantu pengetua dalam urusan pentadbiran di sekolah. Seterusnya, guru penolong kanan hal ehwal murid atau dikenali sebagai GPKHAM berperanan dalam membantu pengetua apabila ketiadaannya atau ketiadaan GPK1 di sekolah. Segala perkara yang melibatkan pelajar berada di bawah pengurusan GPKHAM, misalnya berkaitan pelajar, disiplin dan sasiah pelajar, kehadiran pelajar dan perkara-perkara yang melibatkan asrama di sekolah. Untuk yang terakhir, guru penolong kanan kokurikulum atau dikenali sebagai GPKK berperanan dalam 3 aspek utama, iaitu sukan dan permainan, unit beruniform serta kelab dan persatuan. Antara peranannya adalah menyusun takwim bagi program-program kokurikulum, misalnya program sukaneka di sekolah, program rentas desa, perkhemahan perdana dan sebagainya. GPKK juga berperanan memastikan peralatan dan kemudahan
yang berkaitan sukan mencukupi dan dalam keadaan baik bagi memastikan aktiviti sukan yang bakal diadakan dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Baiklah, untuk jawapan bagi soalan 2. Menurut informer, terdapat juga GPK lain selain GPK 1, GPK HEM dan GPKK, iaitu Guru Penolong Kanan Tingkatan 6, terkenal sebagai GPK Tingkatan 6, dan Guru Program Pendidikan Khas Integrasi, terkenal sebagai GPK PPKI. GPK Tingkatan 6 berperanan menguruskan segala hal ehwal Tingkatan 6 di sekolah kerana hal ehwal pengurusan di Tingkatan 6 adalah berbeza dengan pengurusan di peringkat arus perdana. Perbezaan dapat dilihat dari segi jadual waktu, etika pemakaian, peperiksaan dan sebagainya. Bagi GPK PPKI pula, beliau berperanan dalam memastikan pengurusan di peringkatnya dalam keadaan yang baik. Baiklah, jawapan bagi soalan 3 iaitu cabaran dalam meneruskan hal ehwal pelajar. Cabarannya kerana ia melibatkan manusia lah, iaitu pelajar itu sendiri. Yang mempunyai sikap intelek dan khasiat yang berbeza ataupun boleh disebut juga sebagai peribadi. Kebiasaannya, pelajar yang mempunyai peribadi yang baik lebih mudah diteruskan berbanding dengan mereka yang sebaliknya. Oleh itu, setiap guru mestilah bersabar dan lebih berdedikasi dalam menangani semua pelajar secara adil dan sama rata tanpa memilih kasih. Hal ini bagi menjadikan kemenjadian seorang pelajar selepas mereka tamat pengajian di sekolah tersebut. Hal ini juga bagi menjadikan pelajar itu sebagai seorang yang berjaya dalam kehidupan mereka. Baiklah, jawapan bagi soalan 4. Guru kanan mata pelajaran bertugas sebagai pembantu penolong kanan kurikulum. Guru kanan mata pelajaran ini terdiri daripada sebagai satu guru kanan matematik, guru kanan sains sosial. Guru kanan sains sosial ni dia mengendalikan subjek seperti pendidikan Islam, sejarah, geografi. Selain itu terdapat juga guru kanan sains, guru kanan bahasa yang menjadikan sebagai contoh bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. Apa sahaja aktiviti yang dijalankan bagi memantapkan pelajaran dan pengajaran ini dengan lebih baik dan berkesan merupakan juga tugas guru kanan mata pelajaran. Mereka juga memantau dan membuat penilaian berkaitan rekod pengajaran harian dan menyediakan laporan serta maklum balas berkaitan prestasi akademik pelajar. Jawapan bagi soalan 5, cuti rehat khas CRK adalah cuti yang diberikan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan iaitu guru tanpa perlu meminta atau memohon kelulusan khas setiap tahun. CRK adalah kuota tahunan dan juga keistimewaan kepada semua guru. Manfaat cuti rehat khas CRK dapat digunakan untuk pelbagai hal, antaranya menziarahi sanak saudara, yakni kita berpeluang melawat keluarga yang tinggal jauh, melawat ahli keluarga uzur, yakni pegawai perkhidmatan pendidikan dapat menggunakan cuti ini untuk memberi masa kepada dirinya untuk menjaga ahli keluarga yang memerlukan. Jawapan bagi soalan 6, perbezaan bidang tugas guru penolong kanan HEM dan guru disiplin. Guru penolong kanan HEM mempunyai pelbagai jenis tugasan, antaranya skop kerja yang lebih luas daripada guru disiplin. Manakala disiplin pelajar hanyalah sebahagian daripada tanggungjawab JPK HEM. JPK HEM juga terlibat dalam urusan keselamatan pelajar masuk atau pulang sekolah atau berkaitan dengan aktiviti luar. JPK HEM juga terlibat dengan pelajar berkeperluan khas dan pendidikan nilai. JPK HEM juga bertanggungjawab mengadakan program pembentukan syakhsiah dan jati diri. Manakala tugas guru disiplin hanya fokus utamanya adalah hanya berkaitan dengan disiplin pelajar sahaja. Skop kerja yang lebih kecil dan terhad berbanding dengan JPK HEM. Baiklah, saya akan teruskan dengan jawapan bagi soalan yang ketujuh. Sekiranya melibatkan bahagian pentadbiran, sebagai contoh penolong kanan pentadbiran bersara atau bertukar dan masih belum mempunyai pengganti, maka
peranan guru besar diperlukan di sini dengan melantik sementara seseorang yang mempunyai kekanan di bawah penolong kanan tersebut, seperti contoh guru kanan. Namun, penolong kanan hal ehwal murid tidak boleh mengisi kekosongan tersebut, iaitu kekosongan jawatan penolong kanan pentadbiran, kerana beliau sudah mempunyai skop kerjanya yang tersendiri. Guru kanan yang dilantik hanya menjadi pemangku dan menjalankan tugas penolong kanan pentadbiran sahaja. Jawapan bagi soalan yang ke-8 pula, setiap guru tidak hanya bertanggungjawab untuk mengajar, tetapi juga perlu terlibat dalam pelbagai aspek lain, seperti contoh aktiviti sekolah, kurikulum, dan hal ehwal murid. Sebagai contohnya, Danish sebagai seorang guru mungkin akan memegang jawatan lain di sekolah, seperti setiausaha sukan, setiausaha kurikulum, ahli jawatan kuasa skim pinjaman buku teks atau SPBT, mahupun penyelaras jadual waktu. Tanggapan masyarakat bahawa tugas guru hanyalah mengajar adalah sangat tidak tepat. Seseorang guru perlulah bersedia menerima dan melaksanakan pelbagai tanggungjawab tambahan di sekolah. Pembahagian tugas memerlukan kebijaksanaan pihak pentadbir melalui perbincangan bersama ketua bidang agar pengagihan lebih adil kepada semua guru. Sekolah dengan ramai guru akan memudahkan pembahagian tugas, manakala sekolah dengan bilangan guru yang sedikit akan menyebabkan beban tugas yang dipikul bagi setiap guru di sekolah tersebut menjadi lebih berat. Jawapan bagi soalan yang ke-9 pula, kebiasaannya setiap sekolah menganjurkan latihan dalam perkhidmatan, iaitu LADAP atau LADAP, dan biasanya dianjurkan oleh bidang masing-masing. Sebagai contoh, individu yang akan mengetuai latihan ini biasanya terdiri daripada guru-guru kanan dan ketua-ketua panitia sekolah. Mereka akan melaksanakan satu program yang dipanggil in-house training, iaitu latihan dalam perkhidmatan untuk melakukan proses brainstorming bagi sama-sama mencadangkan penambahbaikan terhadap bidang masing-masing. Baiklah, jawapan bagi soalan yang ke-10 iaitu soalan yang terakhir. Selain mendapatkan bantuan kewangan daripada dana khas kerajaan, sumber kewangan sekolah juga disokong dengan beberapa inisiatif lain, antaranya termasuklah melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG. Salah satu inisiatif lain adalah mengadakan kutipan duit daripada kalangan pelajar sekolah itu sendiri. Untuk perbincangan bagi kajian kami telah menyediakan sebanyak 10 soalan berkenaan dengan tajuk kajian iaitu asas pengurusan organisasi sekolah dan menemu ramah seorang tenaga pengajar ataupun guru di SMK Cerang Lutung. Dalam sesi perbincangan awal kumpulan kami, tajuk pengurusan organisasi telah dibincangkan secara bersama. Setelah itu, kami telah sebulat suara untuk mengecilkan skop tajuk berkenaan dan berfokuskan kepada organisasi di peringkat sekolah sahaja kerana maklumat yang diinginkan mudah untuk dicapai. Kesimpulannya, kami menyedari bahawa kejayaan sesebuah institusi pendidikan bukan bergantung kepada peranan pengetua sebagai pemimpin utama sahaja, namun turut bergantung kepada keberkesanan kerjasama dan pembahagian tugas dalam organisasi sekolah secara menyeluruh. Setiap jawatan seperti guru penolong kanan 1, guru penolong kanan HEM, guru penolong kanan kurikulum dan guru penolong kanan tingkatan 6 memainkan peranan tersendiri yang kritikal dalam memastikan semua aspek sekolah dalam aspek akademik, disiplin, kebajikan dan pembangunan saksiah dapat dilaksanakan secara seimbang dan menyeluruh. Akhir kata, pengurusan yang mantap bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan pentadbiran, namun turut memberi impak yang besar terhadap motivasi guru, prestasi murid dan imej sekolah-sekolah. Sekian, terima kasih.
Baiklah, untuk lampiran pula, berikut merupakan gambar hasil temubual yang dijalankan menerusi aplikasi Google Meet. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.